Very important person yang kita akan berikan laluan untuk mereka memilih ke program Sarjana Muda di Universiti Malaysia Terengganu. Lepas tu saya pun terdengar lah asasi STEM, sebab biasanya kita akan terdengar asasi sains, asasi kejuruteraan. So masa saya macam tengok video ni, ada tiba-tiba dia cakap pasal asasi STEM, tertarik lah minat saya terhadap STEM. Sebab memang sebelum-sebelum ni pun saya memang berminat dengan STEM. Lepas tu tiba kalau ada asasi yang memang fokus dia kat STEM, memang masuk top 3 saya lah. Jadi asasi STEM sebenarnya betul macam Kellen kata, kalau asasi lain, asasi sains, asasi hayat, fizik dan sebagainya, tetapi asasi STEM ini dia menggabungkan semua komponen tadi, sains, teknologi, kejuruteraan, matematik, semua kita berikan kepada pelajar asasi sebelum mereka memilih minat mereka. Jadi mungkin Kellen ingat juga, kita mungkin di hari pertama ataupun Kellen melalui pembacaan Kellen ataupun masa YouTube ataupun apa-apalah siaran yang Kellen lihat, ada perkataan VIP. Jadi pelajar-pelajar asasi STEM adalah VIP. Apakah maksudnya VIP itu? Very important person yang kita akan berikan laluan untuk mereka memilih ke program Sarjana Muda di Universiti Malaysia Terengganu. Jadi program asasi STEM adalah program feeder ataupun kita adalah program yang menyediakan pelajar-pelajar untuk mereka terus ke bidang Sarjana Muda nanti.